Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amira Syafiqah binti Abdullah, pelajar Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vocational Universiti Tun Hussein On. Hari ini saya ingin membentangkan hasil tugasan amal 3 berkaitan fotografi. Balance. Bagi slide ini, prinsip fotografi yang saya gunakan adalah keseimbangan. Saya telah tetapkan ISO kepada 100, shutter speed 125 dan aperture f10. Gambar ini menunjukkan keseimbangan struktur menara jambatan yang seimbang dari segi komposisi visual. Seterusnya, emphasis. Gambar ini adalah prinsip penekanan. Gambar ini menggunakan ISO 100, shutter speed 1250, aperture f10. Penekanan diberi kepada objek utama supaya menarik perhatian penonton melalui kontras dengan latar belakang depan dan belakang. Kontras. Di sini saya menggunakan prinsip kontras, khususnya kontras warna. Dengan tetapan ISO 320, shutter speed 130, aperture f3.5. Kontras ini membantu menyelahkan subjek utama melalui perbezaan warna yang ketara dan juga boleh menarik perhatian subjek. Perspektif. Gambar ini menggunakan prinsip perspektif di mana objek yang dekat akan kelihatan lebih besar dan objek yang jauh akan kelihatan lebih kecil. Saya menggunakan ISO 100, shutter speed 12000, aperture f4 untuk memastikan ketajaman dan kedalaman yang baik dari segi kualiti gambar. Night scene. Untuk night scene, saya menggunakan ISO yang tinggi iaitu 800, shutter speed 16, aperture f5. Ini penting untuk mendapatkan pencahayaan yang mencukupi dalam keadaan gelap dan untuk mendapatkan gambar yang berkualiti. Akhir sekali, kreatif. Kreatif adalah gambar yang saya hasilkan dengan ISO 100, shutter speed 1250, aperture f6. Gambar ini menunjukkan eksplorasi visual yang unik dan berani untuk menampilkan kelainan dalam seni fotografi. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.